Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Elias atau lebih dikenali sebagai Ustaz Kazim Elias bukan sekadar pendakwah terkenal di Malaysia, malah seorang tokoh yang berjaya menyentuh hati jutaan manusia melalui ceramah yang santai, lucu namun penuh makna. Dilahirkan pada 28 November 1972, beliau dikenali sebagai pendidik, penulis dan penasihat Islam yang disegani dengan pusat pendidikan yang menjadi tumpuan ramai, namun di sebalik senyuman, jenaka dan kata-kata hikmah yang sering menghiburkan umat, tersimpan kisah penderitaan yang jarang diketahui umum. Pada usia 54 tahun, tragedi yang menimpa beliau benar-benar meruntun jiwa dan membuat ramai pengikut setianya sebab. Dalam video ini, kita akan menyelami sisi paling menyayat hati dalam kehidupan Ustaz Kazim Elias, sebuah perjalanan penuh ujian, air mata dan kekuatan iman yang pasti membuat penonton tidak mampu mengalihkan pandangan hingga ke penghujung cerita. Berita tentang keadaan kesihatan Ustaz Kazim Elias mula tersebar secara perlahan. Namun, tiada siapa menyangka bahawa insan yang selama ini kelihatan kuat di pentas ceramah sebenarnya sedang bertarung dengan penderitaan yang amat berat. Di sebalik senyuman dan kata-kata yang sentiasa menenangkan hati orang lain, tubuh beliau rupa-rupanya sudah lama memberi isyarat bahawa ada sesuatu yang tidak kena. Kesakitan di dada yang pada awalnya dianggap biasa, akhirnya berubah menjadi detik paling mencemaskan dalam hidup beliau dan keluarganya. Pada pertengahan April 2026, keadaan menjadi semakin serius apabila Ustaz Kazim mengalami serangan sakit dada yang sangat luar biasa. Menurut orang terdekat, beliau tiba-tiba kelihatan lemah, sukar bernafas dan menahan kesakitan yang amat kuat sehingga terpaksa dikejarkan ke sebuah hospital swasta di Ipoh, Perak. Situasi ketika itu benar-benar mencemaskan kerana doktor mendapati saluran darah utama yang membekalkan darah ke jantung beliau mengalami penyempitan yang sangat kritikal. Diagnosis itu bagaikan petir menyambar ramai pihak. Ustaz Kazim disahkan menghidap masalah saluran jantung sempit, satu penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Keadaan itu menyebabkan aliran darah ke jantung menjadi tidak stabil dan berisiko mencetuskan serangan jantung pada bila-bila masa. Ramai pengikut beliau tidak dapat membayangkan bagaimana seorang pendakwah yang aktif berdakwah ke seluruh negara kini terbaring lemah di unit rawatan rapi atau ECU. Suasana di hospital ketika itu dikatakan amat menyedihkan. Ahli keluarga hanya mampu berdoa sambil menunggu perkembangan daripada doktor. Dalam masa yang sama, ribuan peminat dan pengikut setia mula memenuhi media sosial dengan doa dan kata-kata semangat. Nama Ustaz Kazim menjadi perhatian ramai bukan kerana ceramahnya kali ini, tetapi kerana nyawanya sendiri sedang berada dalam keadaan genting. Doktor kemudian mengambil keputusan untuk melakukan prosedur kecemasan bagi membuka saluran darah yang tersumbat. Ustaz Kazim terpaksa menjalani rawatan angioplasti menggunakan belon bagi melancarkan semula aliran darah ke jantungnya. Namun apa yang berlaku di dalam bilik pembedahan benar-benar mengejutkan pasukan perubatan sendiri. Ketika belon pertama dimasukkan untuk membuka saluran yang sempit, doktor menemui satu lagi bahagian saluran darah yang turut mengalami penyumbatan berbahaya. Keadaan itu menyebabkan prosedur menjadi jauh lebih rumit daripada jangkaan awal. Doktor terpaksa bertindak pantas dengan memasukkan belon kedua untuk mengelakkan risiko kerosakan jantung yang lebih serius. Pada saat itulah, seluruh ahli keluarga benar-benar berdepan ketakutan paling besar dalam hidup mereka. Mereka hanya mampu berserah dan berharap agar Ustaz Kazim mampu bertahan menghadapi prosedur yang sangat menyakitkan itu. Selepas beberapa jam yang penuh debaran,
Akhirnya doktor memaklumkan bahawa prosedur tersebut berjaya dilakukan walaupun tubuh beliau terlalu lemah dan mengalami kesakitan akibat rawatan intensif. Keadaan jantungnya mula menunjukkan tanda-tanda stabil. Berita itu sedikit sebanyak melegakan hati ramai pihak yang sejak awal tidak putus-putus mendoakan kesihatannya. Namun perjuangan beliau ternyata belum selesai. Selepas keluar daripada zon kritikal, doktor memberi amaran bahawa fungsi jantung Ustaz Kazim memerlukan masa yang panjang untuk pulih sepenuhnya. Beliau tidak lagi dibenarkan bekerja seperti biasa atau terlalu aktif menghadiri program ceramah. Malah, doktor menegaskan bahawa beliau perlu berehat sepenuhnya dan mengelakkan tekanan fizikal serta emosi yang boleh membahayakan keadaan jantungnya. Bagi seseorang seperti Ustaz Kazim yang hidupnya sentiasa dipenuhi jadual dakwah dan pertemuan dengan masyarakat, arahan itu bukan sesuatu yang mudah diterima. Ramai yang sebab apabila melihat beliau akhirnya terpaksa berehat di rumah dalam keadaan yang jauh berbeza daripada dirinya sebelum ini. Suara yang dahulu lantang di pentas kini semakin perlahan dan wajah yang sentiasa ceria mula kelihatan keletihan akibat menanggung kesakitan yang tidak diketahui ramai. Lebih memilukan, ada saat-saat tertentu apabila beliau sendiri mengakui bahawa pengalaman berada begitu dekat dengan maut benar-benar mengubah cara beliau melihat kehidupan. Kesakitan yang dialami bukan sekadar ujian fizikal, tetapi juga ujian emosi yang sangat mendalam. Dalam diam, beliau cuba kuat demi keluarga dan para pengikut yang sentiasa berharap agar dirinya kembali sihat seperti dahulu. Sejak dibenarkan keluar dari hospital, kehidupan Ustaz Kazim Elias berubah sepenuhnya. Jika dahulu hari-harinya dipenuhi jadual ceramah, perjalanan jauh dan pertemuan bersama ribuan orang, kini beliau hanya menghabiskan sebahagian besar waktunya di rumah untuk berehat dan memulihkan kembali kekuatan tubuh yang semakin lemah. Rumah yang suatu ketika dahulu menjadi tempat beliau berehat seketika sebelum kembali berdakwah, kini bertukar menjadi ruang rawatan dan pemulihan yang perlu dipenuhi dengan ketenangan. Keadaan kesihatannya selepas menjalani 2 prosedur angioplasti masih belum benar-benar stabil. Walaupun doktor mengesahkan beliau telah melepasi fasa kritikal, tubuhnya masih terlalu lemah untuk menjalani rutin seperti biasa. Ustaz Kazim dikatakan mudah penat walaupun hanya berjalan dalam tempoh singkat. Ada kalanya beliau mengalami sesak nafas dan terpaksa berehat lebih lama hanya untuk mendapatkan semula tenaga. Kesakitan yang dialami ketika prosedur rawatan dahulu masih meninggalkan kesan mendalam terhadap fizikal dan emosinya. Disebabkan itulah pihak keluarga mengambil keputusan untuk mengehadkan kunjungan tetamu ke rumah beliau. Ramai sahabat, pelajar dan peminat sebenarnya mahu datang menziarahi keadaan beliau secara langsung, namun doktor menasihatkan agar Ustaz Kazim diberikan suasana yang benar-benar tenang tanpa gangguan. Keluarga bimbang keletihan akibat menerima terlalu ramai pelawat boleh memberi tekanan kepada jantungnya yang masih dalam proses pemulihan. Di sebalik keadaan itu, insan yang paling setia berada di sisi beliau tentunya adalah isteri tercinta. Sepanjang tempoh beliau dirawat di hospital sehingga pulang ke rumah, isterinya tidak pernah meninggalkan beliau sendirian. Ramai yang tersentuh apabila melihat bagaimana isterinya menjadi penguat semangat ketika Ustaz Kazim berada dalam keadaan paling lemah. Beliaulah yang membantu menguruskan ubat-ubatan, memastikan jadual rehat dipatuhi dan menemani beliau setiap kali kesakitan kembali datang secara tiba-tiba. Selain itu, abang beliau, Datuk Mohd Najmuddin Elias, turut memainkan peranan besar dalam menenangkan orang ramai. Beliaulah yang sering tampil memberikan perkembangan terkini tentang keadaan kesihatan Ustaz Kazim melalui media sosial. Setiap kemas kini yang dimuat naik sentiasa mendapat perhatian ribuan pengguna internet yang tidak putus-putus menitipkan doa agar pendakwah terkenal itu kembali sihat seperti dahulu.
Walaupun keadaan fizikalnya tidak lagi mengizinkan untuk aktif berdakwah secara terbuka, Ustaz Kazim masih cuba memastikan perjuangan ilmunya tidak terhenti begitu sahaja. Dari rumah, beliau terus memantau operasi Pusat Pendidikan Al-Barakah di Ipoh, Perak yang diasaskannya sendiri. Tempat itu bukan sekadar pusat pendidikan biasa, tetapi dianggap sebagai legasi terbesar yang dibinanya sepanjang bertahun-tahun berdakwah kepada masyarakat. Namun kali ini, beliau tidak lagi mampu berdiri lama di hadapan pelajar atau menyampaikan ceramah berjam-jam seperti dahulu. Segala urusan banyak dibantu oleh tenaga pengurusan dan para pembantunya. Mereka memastikan aktiviti pusat pendidikan tetap berjalan, walaupun tanpa kehadiran aktif beliau secara fizikal. Keadaan itu membuat ramai penyokongnya berasa sedih kerana buat pertama kali mereka melihat Ustaz Kazim benar-benar terpaksa memperlahankan seluruh kehidupannya akibat penyakit. Dalam masa yang sama, pasukan medianya juga mula mengambil pendekatan baharu bagi memastikan hubungan beliau dengan masyarakat tidak terputus. Video-video ceramah lama mula dimuat naik semula di Facebook dan YouTube rasmi miliknya. Potongan nasihat agama, kata-kata motivasi dan kuliah pendek terus dikongsi hampir setiap hari. Walaupun hanya melalui rakaman lama, ramai pengikut tetap setia menonton kerana merasakan suara beliau masih mampu memberi ketenangan dan kekuatan. Ada antara video tersebut yang kembali tular kerana ramai mula melihat setiap kata-kata Ustaz Kazim dari sudut yang lebih mendalam selepas beliau jatuh sakit. Nasihat tentang kematian, kesabaran dan ujian hidup kini dirasakan begitu dekat dengan realiti yang sedang beliau lalui sendiri. Ramai netizen mengaku mereka menangis apabila melihat rakaman lama beliau ketawa dan bergurau di pentas, sedangkan kini beliau sedang bertarung untuk memulihkan kesihatannya. Apa yang lebih mengejutkan, selepas melalui pengalaman hampir kehilangan nyawa itu, Ustaz Kazim juga dilihat semakin menjauhkan diri daripada dunia politik dan polemik semasa. Jika dahulu namanya kadangkala dikaitkan dengan pelbagai isu politik tanah air, kini beliau memilih untuk memberi fokus sepenuhnya kepada kesihatan, keluarga dan pendidikan agama. Orang terdekat mendakwa beliau tidak lagi mahu terbeban dengan tekanan luar yang boleh menjejaskan emosinya. Keputusan itu membuat ramai melihat perubahan besar dalam dirinya. Ustaz Kazim yang dahulu sentiasa sibuk ke sana sini, kini lebih banyak menghabiskan masa bersama keluarga di rumah. Ada ketika beliau hanya duduk berehat sambil membaca Al-Quran atau mendengar semula rakaman ceramahnya sendiri. Kehidupan yang dahulu penuh kesibukan kini bertukar menjadi jauh lebih perlahan dan penuh keinsafan. Namun di sebalik semua itu, wajah beliau masih memperlihatkan ketabahan yang luar biasa. Walaupun tubuhnya semakin lemah, beliau tetap cuba tersenyum setiap kali gambar atau video terkininya dimuat naik ke media sosial. Senyuman itu mungkin tidak lagi seceria dahulu, tetapi cukup untuk membuat ramai pengikutnya terus berharap agar suatu hari nanti beliau mampu kembali berdiri di pentas dakwah seperti sebelum ini. Kisah Ustaz Kazim Ilyas bukan sekadar cerita tentang seorang pendakwah terkenal yang diuji dengan penyakit berat. Ia adalah gambaran tentang seorang insan yang sepanjang hidupnya mengajar orang lain tentang sabar, reda dan kekuatan iman. Lalu akhirnya beliau sendiri diuji dengan ujian yang amat dahsyat. Dari pentas ceramah yang dipenuhi gelak tawa dan nasihat hingga ke katil hospital yang penuh kesakitan, Ustaz Kazim membuktikan bahawa manusia sehebat mana pun tetap tidak terlepas daripada ujian Allah. Namun apa yang membuatkan beliau begitu dihormati bukan hanya kerana ilmunya, tetapi kerana ketabahannya menghadapi penderitaan tanpa pernah berhenti menyebarkan kebaikan. Walaupun tubuhnya lemah, semangatnya tetap hidup. Walaupun langkahnya kini semakin perlahan, jasa dan pengorbanannya dalam dunia dakwah akan terus dikenang oleh jutaan rakyat Malaysia. Suaranya mungkin
tidak lagi sekuat dahulu, tetapi kata-katanya masih terus menyentuh hati ramai insan yang memerlukan kekuatan. Ramai yang membesar dengan ceramah beliau, ketawa dengan gurauannya dan menangis dengan nasihat yang lahir daripada hati yang ikhlas. Ustaz Kazim Elias bukan hanya seorang pendakwah, tetapi simbol kekuatan, kesederhanaan dan kasih sayang kepada masyarakat. Dan hari ini, ketika beliau sedang berjuang untuk kembali sihat, seluruh rakyat turut sama mendoakan agar Allah mengurniakan kesembuhan dan ketenangan buat dirinya serta keluarga tercinta. Semoga kisah ini menjadi pengajaran buat kita semua bahawa kesihatan adalah nikmat yang sangat berharga dan kehidupan boleh berubah dalam sekelip mata. Hargailah insan yang kita sayang sebelum terlambat dan jangan pernah berhenti berbuat baik selagi masih diberi kesempatan. Jika anda turut tersentuh dengan kisah Ustaz Kazim Elias ini, jangan lupa tekan like, share dan subscribe channel ini untuk lebih banyak kisah menyentuh hati dan penuh pengajaran. Terima kasih kerana menonton dan semoga kita semua sentiasa berada dalam lindungan serta rahmat Allah SWT.